Bella, saya nak tanya, apa experience Akak, alright, dapat jadi duta Primavera untuk tahun 2020? Sebab saya rasa macam-macam experience tak boleh dengan YB buat. Macam-macam. Gunung, Ya, betul. berenang, macam-macam. So ada sepatah dua kata daripada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Semua sihat? Puasa ke tak ni? Okay, jarang Bella nervous. Bella betul-betul nervous. Like I'm shaking, literally. Hi. Terima kasih sebab datang tadi. I almost cry sebab rasa terharu sangat. Tak sangka sampai penuh macam ni. Tapi please hati-hati sebab ada anak-anak kecil. InsyaAllah lepas ni kita boleh bergambar kalau sempat, insyaAllah. Okay, tadi soalannya apa pengalaman? Okay, pengalaman yang Bella rasa selama Bella pernah buat jadi duta, I think dengan Primavera is one of the best moment ever. Terima kasih Primavera for having me. And so, apa ni yang lagi Ami? Jack, mana Jack? Okay, itu juga bagi YB lah cakap pula. Tak apa, saya ada perjanjian dengan Bella. Bab ucapan mungkin saya buat, bab nyanyi dengan tarian semua Bella buat. Sebab harapan saya takut nanti daripada cuaca baik habis. Sejujurnya saya kena, kalau dalam peratusan kejayaan itu 100%, 95% kejayaan itu disumbang oleh saudari yang berdiri di sebelah saya, Bella Skila. Mungkin ramai tidak tahu, saya hanya bersetuju apabila Bella yang buat jemputan. Saya dah beritahu dia lah, jangan terkejut, dah beritahu banyak kali dah. Tak, memang betul. Kalau orang lain mungkin saja besar kemungkinan saya tidak bersetuju, kerana saya kenal Bella pada tahun-tahun. Saya tahu dia merupakan salah seorang ibu yang bekerja keras, berdedikasi, berdisiplin. Dan yalah, saya dah saya ni kadang-kadang workaholic juga, tetapi jarang saya berjumpa seseorang wanita yang lebih workaholic dari saya. Tapi sambil ada pujian, dia akan ada sedikit cerita yang belum diceritakan lagi. Boleh beritahu ke tak boleh? Mungkin dah panik dah. Buka puasa kat sini, ya Allah, tak boleh macam tu. Ya. Kenapa? Lepas ni saya kena dapat green light pada Bella dulu. Nanti hormat ini tu. Ya, lepas ni nanti mungkin soalan kedua ketiga, tengok dulu reaksi dia macam mana. But kalau korang tengok apa-apa yang kita lakukan, really banyak idea-ideanya memang datang daripada Bella. Idea-idea saya kadang-kadang dia pelik-pelik luar kotak sedikit. Panjat Gunung Kinabalu lah, nak berenang lah. Tapi yang saya terkejut, Bella dia sahut semua cabaran tu. I mean, you have to give it to her. Bagi mereka yang pernah naik Gunung Kinabalu, atau kalau bukan naik Gunung Kinabalu pun pernah panjat mana-mana bukit, korang akan tahu betapa sukarnya untuk buat perkara tu. Nak kalau tak ada latihan. Bella ni, dia punya semangat yang luar biasa. Dia join 1-2 sesi kita pergi hiking, lepas tu terus berjaya tawan Gunung Kinabalu. Itu wanita luar biasa yang bernama Bella Skila. So I really have to give it to her lah. Saya rasa kalau tak ada gandingan ni mustahil. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik yang tolong membeli produk Primavera, yang sanggup buat live. Saya dan Bella selalu kongsikan video-video yang lawak-lawak korang buat, yang saya agak terkejut dan teruja juga. Korang buat apa, live session, buat AI editing yang saya pun tak reti nak buat. So release because baik pula mana. Thank you. Kalau saya salah lah ni. But it's really because of you guys lah. Terima kasih. So saya nak ucapkan terima kasih paling utama kepada Bella, kepada tim Primavera, dan yang paling utama kepada tuan-tuan dan puan-puan. Imbas nanti tanya soalan spesifik lah. Terima kasih.
Okey, terima kasih YB Syed Saddiq kita untuk jawapannya dan juga terima kasih untuk Kak Bella. So, next question saya. Untuk tadi saya tanya pengalaman jadi duta, betul? Pengalaman jadi duta. Next question saya nak tanya, pengalaman naik gunung. Ramai yang tahu YB Syed Saddiq kita dan Kak Bella Astila kita naik gunung Kinabalu guys, naik pakai baju Melayu dan juga baju kurung. So, saya nak tanya, apa experience pakai baju kurung? Apa cabaran? Orang kata cabaran naik gunung pakai baju kurung dan juga baju Melayu. Alright? Kita mulakan dengan Kak Bella Astila dulu. Okay, Bella rasa bila pakai kain tu lah. Sebab sebenarnya ingatkan memang terlalu sejuk. So memang pakai berlapis-lapis, lepas tu pakai baju kurung. Jadi bila pakai baju kurung, kain tu agak terhad langkah tu. Jadi bila terhad, kita rasa lebih penat kat situ. Lepas tu rasa dia macam mana, kat luar kita rasa sejuk, tapi kat bahagian dalam kita rasa panas. Ada rasa macam nak sakit. Tapi sebabnya kita ada YB Syed Saddiq, so tak perlu kau ubat lah. So saya berterima kasih jugalah. Sebab ada masa-masa bila rasa macam ini macam tak boleh. Boleh tapi dia tunggu. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau memang YB yang bersendirian, Bella rasa dia memang cepat dah sampai ke puncak. Tapi dia sentiasa tunggu Bella. Thank you so much. Macam mana saya nak jawab kalau Bella jawab macam tu? Hilang fokus. Jawapan jujur. Tak. Saya ingat apabila kita dalam proses nak panjat Gunung Kinabalu, ada ahli keluarga saya, ada kawan-kawan saya yang hubungi saya kata, betul ke korang memang daripada bawah sampai ke puncak, bukan setakat ke 800 je, sampai ke puncak pakai baju Melayu dengan baju kurung? Ke korang macam pakai baju sukan, tengah-tengah korang tukar photoshoot, lepas tu naik, tukar balik? Saya terus ambil gambar, video Bella di sebelah saya. Saya pakai baju Melayu ni sejujurnya taklah begitu susah. Kerana yalah, material tu agak sedap, sejuk. Lepas tu nak langkah senang. Bayangkan Bella, dah lah kaki je comel. Satu langkah saya bersama 3 langkah dia. Tapi dengan pakai baju kurung, nak langkah tu tak senang. Dan kalau korang tahu langkah nak naik Gunung Kinabalu je, nak apabila daripada Labanata, kita kena bangun pukul 3 pagi untuk hiking 2-3 jam sampai ke puncak. Dia kena langkah yang agak besar. Tapi Bella steady all the way. Saya jadi saksi hidup daripada bawah sampai ke atas. Dia tak tukar pun baju kurung dia pakai all the way dan berjaya tawan Gunung Kinabalu. And that's Bella Astila for you. Saya rasa no, I mean it's serious lah. Saya tahu banyak kawan-kawan saya bersenam setiap hari pun. I mean, to be able to do that, it's not easy lah. Dan apa yang Bella kata betul, saya rasa bila kita naik tu kita tak rasa penat sangat. Because it was very fun. Dia, kadang-kadang saya buat lawak abah, kadang-kadang Bella menyanyi pula. Bila menyanyi, dia menyanyi okey je cuaca. Saya menyanyi hujan tu. So lepas tu saya dah tanya menyanyi, saya menari dia walaupun kaku macam robot. But it was a very fun and exciting experience. Di antara kita, daripada bawah sampai ke atas, ada seorang dia yang kakinya perlu diangkat oleh abang-abang macho daripada Sabah. Di antara ada di depan saya ni lah, tapi saya tak boleh beritahu lah, kesian. Tapi it was a very fun experience. Saya memang harap sahabat-sahabat kalau ada masa daripada nak jelajah, pergi bercuti ke luar negara, take time to visit the beautiful places in Malaysia. Ni advertisement apa semangat melancong di Malaysia. Terima kasih. Alright, so that's the last question yang kita tanya untuk YB Syed Saddiq dan juga Kak Bella Astila. Alright, so last kali saya nak minta Kak Bella Astila dan juga YB untuk bagi sepatah dua kata kepada pengunjung Prima Valley kita yang sanggup datang daripada Johor Bahru, daripada Singapura pun ada, daripada Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan. Tepukan untuk anda semua sekarang. Alright. So saya nak Akak dan juga YB bagi sepatah dua kata untuk para pengunjung kita dan bagi
baju kurung ni bagi tahu macam mana rasa bila pakai baju kurung ni untuk YB, macam mana rasa bila pakai baju Melayu. Alright, so silakan. Okay, sebenarnya Bella bersyukur sangat-sangat untuk tahun ni Bella bersama dengan Bella. Untuk orang yang mengenali Bella daripada dulu, Bella memang suka pakai baju kurung. Daripada zaman belajar, memang suka pakai baju kurung. Jadi bila dengan Bella, lepas kita ada banyak buat aktiviti. Lepas tu bila dia request untuk pakai baju kurung, Bella tak ada masalah, soalan suka. So apa yang korang nampak, memang kita pakai all the way macam dekat sempurna apa semua. And sangat selesa, tak ada apa masalah, Bella rasa tak panas. Jadi sebab tu Bella sendiri dengan family untuk raya tahun ni kita pergi dengan Bella. And macam mana cakap lah, terima kasih Bella atas peluang ni. Dan okay, untuk gandingan bersama dengan YB Saddiq pun sebenarnya Bella bersyukur sebab dia willing to do all this with me dengan juga tim Prima Bella. Sebab banyak juga yang saya lalui sebelum Prima Bella ni, and banyak juga orang kata offer daripada brand-brand lain. Jadi saya anggap bersama dengan Prima Bella, lepas bila dia menjadi macam ni, saya anggap dia adalah rezeki dan jodoh saya bersama Prima Bella. And thank you so much. Saya dah dapat lampu hijau. Dia kena dapat lampu hijau dulu. Kalau tak dia senyum-senyum sekarang, lepas ni habis saya kena marah. Bella dia, penyabar dia luar biasa. Berapa yang ramai orang tidak tahu. Ramai orang ingat yang kita plan semua ni tak. I can tell you memang tak scripted, tak plan. Memang kita buat semua secara kita bincang tepi nantilah. Tapi ada satu cerita yang saya rasa ramai orang tak tahu, yang saya pun baru tahu beberapa hari lepas. Tapi bila saya dengar tu, ada orang ingat marah tak, saya ketawa tak habis bila dengar cerita tu. Okay, bagaimana kolaborasi saya dengan Bella ni boleh berlaku dalam Prima Bella? Awal-awal Bella seperti biasa, the Iron Lady which she is, dia memang duta pertama bagi Prima Bella. Saya hanya duta dalam parlimen je lah, buat kerja kat parlimen. Satu hari saya dapat panggilan daripada Bella. Kata, Saddiq, ada satu brand ni nak buat photoshoot raya bersama. Nak buat ke tak? Saya tanya, serius lah. Masa tu sejujurnya saya tak tanya brand apa, saya memang meletakkan kepercayaan penuh ke atas Bella. Dia kata, okey lah, satu hari je. Okey, boleh, satu hari. Lepas tu saya tak ada tanya apa, kena buat apa photoshoot. Okey, hari tu saya free. Sebaik saja selepas parlimen tamat, saya kata okey. Apa yang saya tidak tahu pada masa tersebut, saya merupakan ini Bella nanti malu-malu, saya merupakan pilihan nombor 4 bagi Bella Saddiq. Dia dah call 3 orang dulu. Jangan kesian terima kasih nanti. Siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita bincang tepi lah kan. Itu kena tanya Bella, tak ada tanya saya. Saya ketawa lah dengar macam. Tapi selepas tu bila kita dua berbincang, itu ketentuan Allah. One way or another, pilihan nombor 1 ke keempat ke, akhirnya kita berdua yang berada di atas pentas ni. Nombor 1 ke nombor 10, jangan over Nombor 1 ke nombor 10 tak penting. Yang penting adalah pengakhirannya. Jadi bahaya ni Bella. Amboi, suka kan? Okay. Sebenarnya memang macam YB cakap lah, dia dah ketentuan sebab Bella rasa memang takdir. Sebab yang pertama tu, saya tak mention lah, pun artis juga. Tapi masih baik, cuma dia tak dapat buat. Memang last minute. The next day Bella photoshoot seorang. Kalau perasan Bella ada photoshoot baju pengantin, sepatutnya dengan pasangan tu. Tapi dia tak dapat datang. Jadi alamak, macam sedih lah tak dapat buat semua. Takdir. So yang kedua pula, yang kedua tu dia ada flight ke Sabah. Dia nak buat tapi dia dah ada kontrak kena ke Sabah. Dia kata boleh tak tunggu selepas seminggu. Tak boleh, kita kena photoshoot juga. Ketiga dah nak photoshoot Ami. Tapi management dia marah adalah sebab-sebabnya
Si Syahir siapa? Sebab Bella, to be honest, tak ada ramai kawan lelaki. Jadi dia buat, dia tak tanya Bella apa-apa pun tentang harga ke apa. So he's so kind. Boleh tak beri kat tempat yang gemerlap untuk ada sedikit? Terima kasih. Alright, yeah, that's all for today. Thank you for your time, YB. Thank you for your time, Kak Bella. Alright, so kita akan boleh Kak ambil gambar. Jangan risau. Ambillah 10,000 gambar sekalipun pun boleh. Jangan risau. YB dengan Kak Bella kita ada dekat sini. Okay. So saya minta abang Kak untuk beri laluan dulu. Boleh?